Apabila berlangsungnya acara mega seperti Sidang Kemuncak ASEAN 2025 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ketika ini, publicity daripada pihak media amatlah penting. Tapi, pernahkah anda terfikir siapa yang memastikan pihak media mendapatkan maklumat acara dengan tepat untuk dihebahkan kepada masyarakat? Mesti ramai tak tahu kan? Mereka adalah pegawai perhubungan media atau Media Relation Officer MRO. Untuk Sidang Kemuncak ASEAN kali ini, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama memikul tanggungjawab dan menyelaras pihak media seperti menyediakan maklumat terkini dan tepat selain memastikan segala urusan komunikasi antara penganjur dan pihak media berjalan dengan lancar, sistematik dan profesional. MRO berperanan untuk menyelaras pergerakan keseluruhan media sama ada bagi acara yang tertutup maupun acara yang terbuka bagi tujuan liputan. Sebenarnya MRO ni kita telah mempunyai pengalaman yang sangat luas sejak Sukan Commonwealth pada tahun 1998 lagi. Sidang kemuncak kali ini kita menyediakan 43 orang petugas MRO untuk menyelaras pergerakan keseluruhan media. Persiapan lebih kurang 2 bulan untuk memastikan kelancaran pergerakan keseluruhan dan untuk memperkemaskan liputan. Cabaran yang pertama sebenarnya adalah untuk memastikan pihak media itu berada di tempat sebelum persidangan bermula. Keduanya, memastikan apa yang dirancang sebelum itu mengikut rancangannya. Jadi kalau ada perubahan, selalunya cabaran dia adalah perubahan di saat akhir. Jadi kita kena cari jalanlah penyelesaian pada waktu itu. Bernama juga bekerjasama dengan Jabatan Penerangan Malaysia bagi melancarkan tugas pihak media sepanjang liputan Sidang Kemuncak ASEAN 2025 ini. Amir dekat sikit, Amir. Sini. Untuk mengatakan semua, ini bukanlah kali pertama bernama diberikan kepercayaan sebagai MRO kerana ketika Malaysia menjadi tuan rumah pada Sidang Kemuncak ASEAN pada 2015, bernama turut memainkan peranan yang sama dengan cemerlang. Selain MRO, seramai 97 sukarelawan dari Yayasan Sukarelawan Siswa di bawah Kementerian Perpaduan Negara turut ditugaskan membantu melancarkan urusan Sekretariat Induk Logistik ASEAN, Kementerian Luar Negeri, delegasi dan urusan lain sepanjang sidang kemuncak berlangsung. Terdiri daripada pelajar pelbagai institusi pendidikan tinggi IPT, mereka membantu antaranya menyusun atur ruang mesyuarat, mengatur bahan mesyuarat dan bendera mengikut negara pada tempat duduk delegasi. Saya rasakan ini satu peluang yang besar kepada saya yang disediakan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan juga Yayasan Sukarelawan Siswa kepada pihak kami untuk menyertai dan menyumbang baktilah kepada negara kita Malaysia dalam persidangan berprofil tinggi ini.